Pernah tak korang terfikir, dalam sibuk kita kejar macam-macam benda dekat dunia ni, apa sebenarnya matlamat akhir kita? Baru-baru ni, pelakon Dora Danish ada kongsi satu cerita yang cukup menyentuh hati tentang pesanan yang dia selalu dapat daripada rakan baiknya, Niloufar. Dalam satu perkongsian yang cukup santai tapi mendalam dekat Threads, Nora cerita betapa dia rasa kagum dengan Niloufar yang tak putus-putus ingatkan dia tentang satu perkara yang nampak ringkas tapi impaknya besar sangat untuk akhirat kita nanti. Hajah Niloufar selalu pesan dekat Nora, jangan sesekali kita lupa untuk selitkan dalam doa harian kita supaya dipilih menjadi salah seorang penghuni syurga Allah. Bunyinya macam biasa kita dengar kan? Tapi bila difikirkan balik, kadang-kadang kita terlalu fokus minta rezeki, minta kerja atau minta kebahagiaan dunia sampai terlupa nak minta tempat kita di sana nanti. Bukan itu saja, Nora juga ajak kita semua untuk pasang niat dan berdoa supaya kita layak masuk melalui 8 pintu syurga yang ada. Bayangkan indahnya kalau kita terpilih melalui pintu orang yang kuat bersedekah, pintu puasa, pintu berbakti pada mak ayah, pintu haji, pintu mereka yang mampu menahan marah, pintu solat, pintu zikir dan yang terakhir, pintu buat mereka yang berjihad di jalan Allah. Nora pesan, jomlah kita sama-sama doa dengan penuh yakin dan sentiasa bersangka baik dengan Allah. Semoga setiap langkah kita untuk istiqamah memperbaiki diri ini dipermudahkan jalan menuju ke syurga Firdaus. Bila baca luahan Nora ni, ramai netizen yang tersentuh hati. Rata-ratanya rasa pesanan ini satu peringatan yang sangat bermakna, lebih-lebih lagi bila ia datang daripada seorang kawan yang saling mengajak ke arah kebaikan. Memang indah sangat kalau dalam persahabatan kita ada orang yang sentiasa tarik kita untuk dekatkan diri dengan Tuhan. Korang pula macam mana? Apa doa yang paling korang selalu amalkan setiap kali lepas solat? Cuba kongsikan dekat bawah. Mana tahu perkongsian korang boleh jadi inspirasi untuk orang lain juga. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.